Sufi, tengok. Jalan ni macam kita pernah lalu sebelum ni. Ya ke? Dah lama kan Usop? Pokok ni besar gila. Macam misteri je. Ya, Usop nampak macam ada rahsia kat situ. Lihat batang pokok ni. Ada rekahan pelik-pelik. Mungkin dah beratus tahun Usop. Rasanya kasar tapi unik. Rasa macam ada rahsia dalam pokok ni. Kau rasa ada sesuatu yang tersembunyi kat sini? Sufi, tengok lubang ni macam ada benda sembunyi. Berhati-hati Usop, kita tak tahu apa ada dalam tu. Aku nak ambil, cuba tengok apa ada. Hati-hati jangan pecahkan apa-apa. Wow, kotak lama ni macam harta karun. Nampak misteri je Usop. Jom kita tengok isi kotak ni dengan teliti. Setuju, jangan tergesa-gesa. Ada cahaya. Apa ni? Menarik. Macam ada emas. Surat dan gambar lama ni. Siapa ni? Nampak macam kenangan lama. Menarik Usop. Surat ni cerita tentang persahabatan lama. Ya, kita boleh belajar banyak dari kenangan ni. Macam kita kecil dulu kat bawah pokok ni juga. Betul. Kenangan manis yang tak patut dilupakan. Sufi, kita faham nilai persahabatan ni sekarang. Ya, penting untuk hargai orang sekeliling. Kita kembalikan kotak ni biar rahsia pokok terus terjaga. Setuju, ini yang sepatutnya dilakukan. Seronok juga pengembaraan hari ni, Sufi. Betul. Selalu ada rahsia indah kat tempat kita tak sangka kan Usop?